Cuba korang bayangkan, pagi-pagi korang bancuh kopi tarik, lepas tu kita makan pula dengan polo toast yang kita buat sendiri dekat rumah. Alangkah nikmatnya sarapan pagi tu. Hari ni kita nak buat polo toast ala kopitiam yang sebelum ni kita biasa order dekat kedai. Kali ni kita boleh nikmati dekat rumah sahaja. Jom kita cuba dalam siri 2 minit satu resipi bersama cik sayang. Untuk dapat tekstur dan rasa roti polo toast kita yang terbaik, jadi korang perlukan roti susu Gardenia Original Classic Supreme. Roti ni roti susu tau, jadi tekstur roti ni lebih lembut. Kalau korang tengok, roti ni lebih tebal daripada biasa. Jadi kalau korang nak enjoy menu roti bakar yang biasa ada dekat kafe premium tu, sekarang korang boleh buat dekat rumah sahaja. Untuk topping, kita perlukan 1/3 cawan tepung gandum, 1 kuning telur dalam 2 sudu besar butter ataupun margarin, 2 sudu besar gula. Nak kurangkan pun tak apa. Masukkan juga setengah sudu kecil baking powder dan juga korang masukkan sedikit saja air. Kacaukan sampai sekata, sampai dapat lebih kurang macam ni. Kemudian kita boleh sapukan dekat atas roti. Nak bagi bentuk menarik sikit, korang boleh lorikkan atas roti tu dapat lebih kurang macam ni. Lepas tu kita boleh bakar dalam air fryer 180 darjah Celsius selama 10 minit sahaja. Macam ni lah rupa dia bila dah siap. Kemudian korang continue masak roti yang bawah pula. Bila dah siap, boleh letakkan potongan butter sejuk dan korang boleh drizzle dengan susu pekat ataupun madu. Jangan lupa untuk hidangkan dengan kopi tarik, barulah dapat feel kopitiam sebenar. Enjoy dan selamat mencuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.